Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. Okay guys, Alhamdulillah kita punya mood dah sampai untuk kita siapkan motor ni. Sebelum ni kita ada pergi Terengganu, kita ada buat brake belakang. Jadi sekarang ni Gaban rasa untuk sistem braking ataupun bracket yang baru tu kita tak boleh nak pasang dulu. Sebab kalau bracket yang baru tu kita pasang, kita terpaksa pakai rim 17. So kalau belakang rim 17, depan pun kena rim 17. Kalau tak nanti dia macam motocross pula. So untuk belakang dah siap sebenarnya. Kita boleh pasang rim 17 tu. Tapi untuk bahagian depan kita tak boleh nak pasang lagi. Sebab sistem braking depan tak buat lagi. Tapi kita dah balik daripada Terengganu. Kat sini tak ada tempat nak buat. Kita terpaksa juga pakai balik sistem brake belakang ni. Sebab kita nak pakai motor ni. Kita nak guna dia. Kita nak kasih panas enjin. Kita nak ke training. InsyaAllah kalau ada mana-mana jemputan untuk kita buat pertunjukan, kita dah ready. So sekarang ni motor ni terlampau lama tersidai. Kita takutlah tak pandai wheelie pula nanti. Ataupun wheelie kita tak cantik lah kan, sebab dah lama tak buat. So tempat Gaban ni pun dah bersepah, banyak motor yang terbengkalai. Sebab banyak benda yang kita nak buat. Sana nak buat, sini nak buat, yang belakang rumah nak buat dengan anak-anak layan apa semua. Pening guys. Jadi kita kena buat satu persatu, step by step. Kena ada mood baru boleh buat. So insyaAllah kita nak siapkan motor ni pada hari ni. Kalau sempat kita training, kita panas enjin. So untuk projek yang akan datang, minta maaf lah sebab bersepah. Tempat Gaban ni bersepah sangat guys. Dengan pelbagai motor yang rosak, yang elok, dengan kain-kain beberapa bisnes yang kita buat. So sebelum ni kita ada juga buat catering sebenarnya. Sebelum PKP dulu. Selepas PKP kita terus tutup bisnes catering sebab kita nak fokus dekat YouTube. So insyaAllah Gaban ada satu RZ yang kita cabut itu hari, cover set yang kita ambil itu hari bawa pergi ke motor stand warna purple tu lah, catalyzer purple. So motor ni terbengkalai, terbogil macam tu je kan. Jadi insyaAllah kita nak pasang cover set dia balik apa semua dan kita nak buat kasih jalan. So motor yang ni, motor Pazek Gaban lah. Motor Pazek ni memang terbaik lah, cantik and ori motor. So motor ni lah Kawasaki 250 yang dulu kita pernah buat donat, kita buat power slide. So motor ni terbengkalai juga sebab sistem braking juga lah. InsyaAllah kalau dah siap RZ tu, RZ ni dah siap, ini kita hantar kat bengkel lah, suruh bengkel buat, pasang kabel siap apa semua. Lepas tu perancangan Gaban nak hantar bengkel ni, nak hidupkan supaya kita dapat buat konten ke jalan-jalan dalam hutan ke apa ke kan. Dan Honda Cup yang Gaban beli tu hari, so cover set apa semua yang baru semua kita dah beli dah, cuma kita tak restore lagi, kita tak hantar cat apa semua. Yang Gaban pernah cakap tadi lah, semua kita dah buat, lama-lama pening, semua terbengkalai. So Suzuki base ni nampak gayanya banyak sangat yang nak kena buat. Itu last. So first kita nak buat RZ tu kasih hidup, main training apa semua, kita nak main wheelie apa semua. Lepas tu kita nak jadikan balik RZ ni untuk buat jalan dan sebagainya. Seterusnya kita nak buat Honda Cup. Lepas tu kita nak hidupkan ni. So motor scrambler Gaban ni, motor 125 Gaban ni dia ada masalah clutch. Clutch hidrolik clutch dia problem, dia jam. Yang ni pun kita nanti nak hantar bengkel. Lain tak ada masalah. Enjin semua hidup, brake semua cantik, cuma clutch je. Yang ni api tak ada. Suzuki base tu banyak sangat nak kena buat, biar dulu. So itu je lah dengan basikal ni. Basikal ni speed udang dia tak tahu apa yang pinjam, langgar pokok ke langgar longkang ke apa, speed udang dia bengkok. Nanti kita nak buat jugalah. Banyak sangat nak buat, dah pening. Tapi tak apa, insyaAllah lepas ni kita buat RZ tu kasih siap. Lepas tu kita hantar RZ tu pergi pasang cover set apa semua, cantikkan. Dan boleh buat ride, kita nak buat pergi ride mana-mana nanti senang. Lepas tu kita nak buat apa tadi, Honda Cup. InsyaAllah Honda Cup. Suzuki base tu lambat lagi sebab Suzuki base tu banyak sangat nak kena buat, sebab lama sangat dah terbengkalai. InsyaAllah nanti kita akan pergi ke Terengganu, kita siapkan sistem braking depan pula. Sebab kita nak pakai rim 17, barulah seragam dengan belakang. Tanpa masa, jom kita hidupkan ataupun kita siapkan brake. Kita pakai dulu sistem brake yang lama, lepas tu kita hidupkan dan jalan buat training dan sebagainya. InsyaAllah akan datang ada pertunjukan di mana, korang kena stay tune. Okay, jom kita siapkan motor ni. Okay guys, pada mulanya Gaban ingat nak masuk balik standard macam mana disc brake yang sebelum ni kita wheelie tu kan. Tak nak pakai sistem yang baru yang kita buat kat Terengganu dulu sebab bahagian depan tak siap lagi. Tapi nampak gayanya kita nak standardkan balik. Dia punya boost, dia punya skru untuk pemasangan bracket yang lama ni kebanyakan je dah hilang. Pening kita nak cari tak mana sebab ukuran apa semua ada special ukuran dia. Dia kena pakai yang lama juga. Nak buat baru makan masa. So nampak gayanya kita teruskan lah. Bracket yang baru ni kita try lah pasang. Dah halang-halang kita dah buat, kita try. Tapi sebelum pasang tu Gaban rasalah sebab dia punya caliper brake ni double piston tau. Lepas tu dia punya disc pula terlampau besar. Jadi sistem braking ni terlampau kuat. Terlampau kuat pun tak boleh juga. Sebelum ni tak makan. Ya Allah Akbar. Sebelum ni tak makan. Masalah brake panas lah, kurang mencengkam lah. Tapi yang ni belum pasang dah tahu terlampau kuat.
Abang rasa kita pasang je, lepas tu kita try. Kita cuba, kita try main. Lama-lama dapat tak. Lepas tu kita baru usaha macam mana nak tukar rim depan. Buat masa ni kita pakai depan besar 18, belakang 17, tak apalah. Kita bantai je lah. Sebab kita kesuntukan masa, dalam masa terdekat ni insyaAllah ada satu show yang kita akan pamerkan. Dalam keadaan motor macam ni, kita tak pasti. Tapi tak adalah dalam masa terdekat ni. Lebih kurang rasa sebulan lagi. Sempat kot kita buat motor. Tapi masa tu kita pasang tayar dulu. Pergi bengkel, pasang tayar. Lepas tu baru kita pasang braking system. Jom. 12 o'clock midnight. Okay guys, hari pun dah lewat malam. So apa yang kita dapat buat hari ni nampaknya tak berjaya buat apa-apa. Sebab kita ada mengalami beberapa masalah. Seperti pump brake yang dah lama ni. So kalau ikutkan caliper brake ni sistem lama Dia punya tempat release dia punya angin ni dah patah. Lempatan dalam. Kita dah cuba korek apa semua, dah buat trip balik apa semua. Tapi tetap tak berjaya sebab dalam tu ada satu point dia tu gaban terdrill. Tertebuk dia sampai dalam-dalam. Jadi angin dia tetap keluar. Kita salah tebuk, patutnya tebuk sikit je. Jadi kita terpaksa juga pakai sistem yang baru. Masalah dia apa? Sama ada terlampau kuat ataupun sistem yang baru ni bagi gaban bukan tak nak pakai, tapi depan tak siap lagi sebenarnya. Kalau belakang pakai 17, takkan depan pakai 18. Jadi kelakar pula. So kalau ikutkan rim depan, kita kalau nak masukkan rim ni, disc depan dia dah besar. Lepas tu nak masuk kat sini, fork RZ, hub Y15. Jadi punya bracket brake masalah. Macam mana nak buat? Pening guys. So pening juga kita nak menyiapkan motor. Nak pakai brake lama. Masalah ini. Nak pakai brake baru. Masalah itu. Hari pun dah lewat malam. Rasanya macam sambung besok. Yang gaban nampak kita terpaksa pakai sistem yang lama dulu. Sebab sistem yang lama tu tinggal nak cari caliper ni yang baru je. Esok kita pergi kedai cari yang baru. Ataupun adalah. Ini brake original Kawasaki 250 hari tu. Nampak macam sama. Tapi tak tahu boleh masuk tak boleh masuk. Malas nak pergi kedai beli baru. Makan modal. Sebab kita dah ada sistem yang baru kan. Kalau kita beli baru untuk sistem yang lama, macam rugi. Sementara kita pakai yang ni dulu. Besok kita try masuk ke yang ni. Kita bleeding. Tengok okey tak. Kalau okey, insyaAllah besok petang dah kita dah boleh mulakan kita punya rempitan. Tu yang baru ni kita dah welding bracket tapak master pump yang baru. Jadi kita kena cat balik. Ni body karat-karat ni hitam ni kan. Pening guys. So insyaAllah nantikanlah video kita seterusnya. Siapkan motor ni. Dan siapkan beberapa motor yang terbengkalai kat dalam tu. Pening weh, pening. Sebab terlalu banyak barang-barang purba tau. Yang jenis sayang nak buang. Dah tukar, sayang nak buang. Lama-lama longgok jadi sampah. Dah berlonggok banyak-banyak gila. Jadi pening. Tapi kalau tak ada benda-benda yang kita longgok, bila-bila nak pakai, nak cari kan. Tak ada yang longgok susah juga kadang-kadang kan. Benda yang kita perlukan, tiba-tiba ada kat longgok tu. Oh seronok. Kalau tak ada, jenuh nak pergi kedai. Setiap kali nak beli cari barang baru je, pergi kedai. Kedai kat sini bukannya dekat, agak jauh juga. Jadi, Gabar rasa Gabar tamatkan dulu video ni. Korang kena nantikan video kita seterusnya. InsyaAllah, kita akan siapkan secepat mungkin. Kita akan membuat pemanasan badan secara official. InsyaAllah, kita ada pertunjukan dalam masa terdekat ni. Korang kena stay tune. Jumpa Gaban di tempat event. InsyaAllah. Terima kasih kerana saya menonton. Assalamualaikum. Gaban tamatkan dulu. Nantikan sambungannya. Bye.